Selamat pagi dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Azlina Kia binti Azman, nombor matrik 299644. Bagi tugasan pertama individu penulisan entry teknologi maklumat ini, saya telah memilih topik bina jadual kebenaran dan ungkapan boolean. Penulisan entry teknologi maklumat ini mengandungi perkenalan, definisi, pengaplikasian dan kesimpulan serta rujukan. Tujuan penulisan entry teknologi maklumat ini diadakan adalah untuk memberi persediaan kepada guru bagi menganalisis dan merancang cara bagaimana untuk menyampaikan e-book kepada pelajar. Menurut DSKP iaitu Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran 2016, tajuk membina jadual kebenaran dan ungkapan boolean merupakan salah satu subtopik di dalam sains komputer tingkatan 5. Objektif sains komputer KSSM adalah membolehkan pelajar membina kefahaman terhadap konsep asas iaitu algoritma dan logik. Sebagai contoh, membina ungkapan boolean, membina jadual kebenaran, bahasa pensyaripan klien dan bahasa pensyaripan pelayan. Bagi subtopik yang saya pilih ini, pelajar akan dapat mempelajari bagaimana cara untuk membina jadual kebenaran dan ungkapan boolean berdasarkan get logik asas dan get logik kombinasi. Antara get logik asas adalah tak, atau, dan, manakala get logik kombinasi adalah tak atau, tak dan, eksklusif atau, eksklusif tak atau. Seterusnya kita akan pergi kepada definisi ungkapan boolean dan jadual kebenaran. Jadual kebenaran berasaskan daripada dua perkataan iaitu jadual dan kebenaran. Jadual bermaksud susunan data dalam bentuk baris dan laju, manakala mengikut Aristotle, kebenaran bermaksud kesahihan yang berlaku berpandukan realiti dan logik. Sebagai contohnya penggunaan logik didaktif. Logik didaktif ini, kebenarannya adalah bergantung kepada satu atau dua premis. Jika kedua-dua premis itu adalah benar, maka kesimpulannya juga adalah benar. Jadi secara rumusnya, jadual kebenaran merupakan susunan data iaitu input sama ada satu ataupun kosong daripada gabungan get logik sama ada iaitu get logik asas ataupun get logik kombinasi daripada litar logik. Seterusnya kita masuk pada definisi ungkapan boolean. Boolean ni berasal daripada nama seorang ahli matematik British iaitu George Boole. Menurut George Boole, boolean bermaksud bagaimana cara untuk menyusun pernyataan logik daripada dua nilai iaitu 1 dan 0 dengan lebih mudah supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah. Boolean ni juga dia telah membina sistem logik yang terdiri daripada nombor asas penduaan iaitu 1 dan 0. Penggunaan ungkapan boolean ini telah digunakan dalam litar elektrik untuk tentukan sama ada litar tu off ke kosong ataupun litar tu on iaitu nilai 1. Boole telah mengasaskan ungkapan boolean di mana ungkapan boolean ini dihasilkan daripada ayat matematikal yang dimanipulasi daripada simbol dan juga operasi get logik. Sebagai contoh, kita ada get logik dan. Get logik dan merangkumi operasi darab, manakala get logik atau merangkumi operasi tambah. Seterusnya kita pergi kepada bahagian yang ketiga iaitu aplikasi subtopik dalam pembelajaran. Bagi subtopik ini, saya telah memilih pendekatan pembelajaran secara berpusatkan pelajar melalui strategi pendekatan berasaskan inquiry. Antara bahan-bahan dan alat-alat yang saya gunakan adalah video, papan putih mini, simulasi aplikasi Logic Link dan juga aplikasi gamifikasi Bluepad. Pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang melibatkan penyiasatan secara aktif daripada pelajar. Fasa pembelajaran inquiry ini ada 5. Yang pertama adalah merangsang minat pelajar. Sebagai contoh, di dalam kelas, guru menyediakan satu video interaktif berkaitan dengan fakta-fakta atau konsep-konsep asas get logik. Daripada video itu, pelajar akan timbul persoalan, apa ni get logik? Oh, macam ni ke get logik? Pelajar ada rasa minat atau ada rasa untuk lebih mengetahui apa tu get logik yang sebenar. Fasa yang kedua adalah menjana hipotesis. Aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru dalam fasa ini adalah sebagai contoh, guru memberikan kepada pelajar satu senario untuk pelajar menjana hipotesis secara berkumpulan seperti sebuah sistem keselamatan rumah hanya akan mengaktifkan penggera jika pintu terbuka atau pintu tertutup dan sistem dilaras ke mod aktif. Fasa yang ketiga adalah murid meneroka. Okey, berdasarkan senario yang diberi oleh cikgu tadi, pelajar kena terokai senario tersebut dan bincang dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan pengetahuan asas yang mereka dapat daripada video awal tadi. Fasa yang keempat adalah menguji, di mana pelajar diuji dengan pemberian senario tu untuk menyelesaikan masalah secara berkumpulan. Jawapan tu mestilah kena ada dalam jadual kebenaran dan ungkapan boolean. Fasa yang kelima adalah kesimpulan, di mana pelajar dikehendaki untuk menyimpulkan semua jawapan yang dapat daripada
perbincangan tersebut dan jawapan tersebut hendaklah diberi dalam bentuk jadual kebenaran dan ungkapan boolean melalui papan mini dan juga aplikasi logik di simulasi. Fasa terakhir yang ke-6 adalah fasa penilaian dan refleksi kendiri, di mana guru boleh membuat kuis interaktif, berteorikan gamifikasi menggunakan aplikasi Blueclass berkaitan dengan tajuk ungkapan boolean dan jadual kebenaran. Melalui aktiviti ini, guru akan dapat tahu maklum balas pelajar sama ada mereka faham atau tidak dengan aktiviti di dalam kelas. Dapat disimpulkan bahawa pembelajaran inquiry secara berkumpulan ini adalah berkesan kerana ia mempunyai 5 elemen penting di dalam pembelajaran abad ke-21. Yang pertama adalah komunikasi. Di dalam aktiviti itu tadi, komunikasi telah berlaku antara guru dan pelajar dan pelajar dan pelajar. Yang kedua, kolaboratif. Kolaboratif pula, guru memberikan pelajar secara berkumpulan dan mereka perlu menyelesaikan masalah bersama. Dan ketiga adalah pemikiran kreatif, di mana berdasarkan senario yang diberi oleh guru tadi, pelajar perlu terokai masalah tersebut secara berkumpulan. Yang keempat adalah kreativiti. Yang kelima adalah nilai murni dan etika. Melalui aktiviti tadi, sifat rasa tanggungjawab pelajar terhadap ahli kumpulan adalah tinggi kerana mereka perlu menyelesaikan masalah antara satu sama lain. Secara keseluruhan, jadual kebenaran dan ungkapan boolean merupakan asas penting dalam memahami logik digital dan pengaturcaraan. Ia juga membantu pelajar untuk berfikir secara kritis ketika menyelesaikan masalah secara sistematik. Pendekatan berpusatkan pelajar ini seperti pembelajaran inquiry, disokong juga dengan teknologi interaktif seperti logik di video dan gamifikasi, mampu meningkatkan pelibatan pelajar dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna selaras dengan aspirasi KSSM dan PPPM 2013 hingga 2025. Strategi ini memupuk kemahiran abad ke-21 dan menjadikan pembelajaran lebih relevan. Oleh hal yang demikian, harapan saya sebagai seorang guru, kita hendaklah berdedikasi dan integriti pada masa akan datang dan berfikiran kreatif serta inovatif dalam merancang pengajaran yang berintegrasikan teknologi dengan pedagogi secara aktif, serta menjadi ejen perubahan dalam membentuk pelajar yang celik dengan digital dan berfikiran kritis serta bersedia menghadapi cabaran masa hadapan.